untuk kenaikan kutipan beliau sebanyak 177.2 berbanding. Alhamdulillah, pertama kali saya bagi pihak jemaah pengurusan sekolah Matafiat Patin mengucapkan terima kasih lah yang setinggi terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor kerana menyediakan anugerah ini. Anugerah kita dapat ialah anugerah inovatif dan kreatif untuk semua kategori. Jadi ini adalah sebagai satu semangat bagi kita lah untuk melonjakkan kutipan zakat pada tahun-tahun akan datang. Dan anugerah ini memberi satu galakan lah kepada kita untuk bekerja lebih bekerja untuk lebih keras lagi untuk meningkatkan lagi kutipan zakat. Kesempatan ini juga saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang telah memberi sumbangan yang begitu besar kepada peningkatan kita untuk mengikutikan zakat. Dan tanpa penyumbang-penyumbang ini, siapalah kita untuk mencapai pada tahap ini. Dengan sumbangan-sumbangan tersebut, ia menjadi satu amal yang berterusan kepada semua penyumbang-penyumbang. Setelah mereka-mereka ini meninggal dunia, amalan terus dapat menggambar ganjaran yang berterusan kepada Allah Taala.